Assalamualaikum. Hai guys, selamat datang ke channel Kembara Trekking. Okey, video kali ni saya akan bawa korang hiking ke satu bukit yang lokasinya di Rawang. Tempat ni dipanggil Rawang Bypass. Mungkin korang pernah dengar sebelum ni tapi tak pernah datang kan? Jangan risau kerana video ni juga akan tunjuk selok-belok jalan yang korang nak pergi nanti. Untuk pengetahuan korang juga, Lebuh Raya Bypass ni di ketinggian 60 meter dari paras bumi. Inilah Lebuh Raya atau jambatan yang tertinggi di Malaysia. Tapak kasut korang pastikan tak botak tau. Sebab apa, korang akan lalu banyak dekat kawasan-kawasan yang bersimen. Masa jalan nak turun kat sini, korang kena berhati-hati sebab jalan ni dia punya turun agak curam dan licin. Terowong ni korang kena masuk untuk pergi jalan ke seberang sana. Memang terowong ni nampak macam kecil tau dekat video, tapi sebenarnya terowong ni besar. Korang jalan tak payah nak tunduk pun, just jalan berdiri macam biasa. Tak apa, sebab saya akan tunjuk video di dalam terowong ni. Okay, kena masuk ikut terowong ni. So, jalan. Okay lah, terowong ni besar, so tak payah nak kena tunduk. Dia jalan je macam biasa. Best juga jalan dalam terowong ni. Sebab apa, dia bagi satu kelainan tau dalam perjalanan hiking korang. Okay, laluan macam tangga-tangga ni kan, so korang akan ikut laluan ni sampai ke atas. Tinggi lagi rupanya. Aduh. Penat lah macam ni. Boleh tahan pacak dia lah. Gini lah pacak dia. Jom. Tengok. Pakai tali naik. Ada tali ni. Licin. Boleh tahan licin dia. Tengok bawah. Okay. Tinggi juga tu. Dari bawah tadi lampak bendera tu, ingatkan dah sampai. Rupanya aku tertipu.
Panjat lagi boleh tahan pancit. Ini dah macam rock climbing ni. Penat. Korang kita dah sampai atas dah. Tapi view yang cantik kat depan tu. Okey, laluan jalan semak ni kan, dia satu laluan je. So korang ikut je jalan-jalan yang bekas orang lalu tu. Ya, itu dia. Kita sudah sampai. Korang boleh tengok tak view dia? Cantik kan? View dia yang luas kan? Kalau korang nak tahu kan, angin kat sini tengah kuat tau. Kalau korang tengok, korang boleh nampak bendera tu berkibar macam mana tau. Angin dia boleh kuat dan korang boleh dengar bunyi angin tu. Memang nyaman lah. Kena pula cuaca tengah redup ni kan. Cantik. Memang pemandangan ni memang luas lah. Memang nice lah. Dia angin dia kuat satu tau. Lepas tu angin tu sejuk. Bawah tu lah highway bypass yang dikelilingi pokok giamci, yang orang kata tu macam brokoli tu kan. Highway tu dekat atas pada pokok tu. So bila korang jalan situ, pokok semua kat bawah korang lah. View dia memang cantik, memang awesome lah. Korang free-free korang pergi lah sini. Ada masa lapang kan. And then sini track dia memang santai lah kan. Untuk budak-budak, untuk family, memang okey lah kan. Memang okey kan. Tapi setahu saya patutnya sini memang ramai tau. Tambah lagi kalau pagi pukul 10 ke 9 macam tu kan, memang patutnya ramai tau. Tapi pagi ni tengok tak ada orang lah. Sebab adalah seorang dua je berada baru sampai atas kan. Tapi tadi saya sampai tadi pun ada seorang dua juga, tapi dia baru turun. Memang tak ramai. So best lah. View ni saya conquer kan. Tak payah nak beratur ambil gambar kan. So duduk sini jap tadi, makan-makan jap kan, santai-santai jap, relax kan. Okey lah. Bypass Rawang ni view dia cantik, angin kuat, memang best. Okay, saya belanja sikit lah view. Patutnya tempat ni kalau ikut ramai kot kan. Okay, mungkin sebab hujan tadi, pagi tadi hujan rintik sikit kan, so orang mungkin malas keluar lah. Tak lama jalan sini saya rasa lah, daripada parking lah. Dia saya parking dekat kereta tu, kalau kira-kira lebih kurang dalam setengah jam je. Kalau jalan non-stop tu jalan kan, setengah jam je sampai atas ni lah. Okay, kita dah puas dekat atas ni, masa untuk turun pula. Jalan turun ni kita akan ikut jalan lain tau. Sebab jalan turun ni lebih mudah lah nak bandingkan dengan jalan yang kita naik tadi. So untuk korang yang nak pergi nanti, video jalan turun ni korang boleh jadikan rujukan supaya korang tak tersilap jalan lah nanti.
Sini kena hati-hati guys. Tanah ada licin. Untuk jalan ke seberang sana, korang perlu ikut bawah jalan jambatan ni lah. Okay, kita lalu bawah highway Okay, kena tunduk sikit. Ni bawah highway. Atas ni lah highway bypass. Okay, tunduk lagi. Jom, jalan-jalan depan ke, jom. Tak jauh dah ni. Okay, tadi kita ada kat atas puncak tu. Nampak tak? Ni highway. Kita lalu bawah highway tadi. Dan jalan sini. Jalan yang untuk tempat kita pergi parking lah depan tu. Oh ya, lagi satu perkara guys. Make sure korang nak datang sini pada waktu awal pagi lah. Sebab apa? Kalau tengah hari memang panas lah sangat. Dah macam ikan salai kat atas tu kan. Okay guys, saya dah sampai ke hujung video. Jangan lupa like, subscribe dan share. Tanda support korang. InsyaAllah kita jumpa di lain video. Assalamualaikum.